setiap manusia dia perlukan acknowledgement. Dia nak kredit terhadap segala dia punya usaha dia punya achievement. Bila kawan pada Nabi Yusuf ni, penghidang arak pada raja tu, dia teringat yang dia ada kawan dekat penjara. Apa yang dia buat? Dia sendiri minta izin pada raja untuk masuk jumpa dengan Yusuf. Kenapa dia tak panggil Yusuf untuk keluar? Kenapa dia nak pergi masuk dalam tu? Kan lebih baik kalau Yusuf dikeluarkan dan juga Yusuf sendiri yang dengar daripada raja apa mimpinya. Sebab ada satu karakter manusia yang kita boleh belajar dekat sini adalah setiap manusia dia perlukan acknowledgement. Dia nak kredit terhadap segala dia punya usaha dia punya achievement, contributionnya. Ini adalah habit satu manusia dan ini adalah sangat normal. For those yang rasa macam, aku buat benda ni, dia akan cuba untuk cerita ke orang, ni hasil titik peluh aku, ini adalah karya aku, ini benda yang aku usahakan aku dah bertahun-tahun. Jadi dia nak acknowledgement. Kredit tu adalah sifat manusia. Sebenarnya kita banyak fikir diri kita tahu sebenarnya. Kalau ada kata, taklah, I tak pentingkan diri. Okay, saya nak tanya, pernah tak kita tangkap grup foto? Fat pernah tangkap grup foto? Lufia pun pernah kan? Kita mesti nak tengok muka kita dulu. Nampak tak? Kita nak sebenarnya kita nak dihargai. Betul. So itulah sifat yang ditunjukkan kepada kawan Nabi Yusuf itu.